Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ni Bibi nak makan quesadilla ayam. So Mami nak tunjukkanlah resepi macam mana Mami buat quesadilla ayam yang cara Mami, okey? Dekat YouTube tu macam-macam orang buat kan? Sekarang Mami tunjuk cara Mami yang family Mami suka. Dan budak-budak yang bawah 12 tahun pun suka. Okey? Kita buat dua versi, anak-anak dan orang dewasa. Okey, sekarang Mami tunjukkan bahan-bahan dia. Mula-mula sekali Mami, kita perlukan Mission Wrap ni. Kalau ada brand lain pun tak kisah. Okey, Mami pakai yang ni. Dia ada 8 keping. Okey, lepas tu Mami perlukan keju Perfect Mexican. Kalau you tak ada Perfect Mexican, you have to have this lah, mozzarella dengan cheddar. You campur. Okey. Dalam quesadilla mesti nak ada mozzarella sikit. Kalau tidak nanti dia tak ada tarik-tarik tu. Okey. Ini dua. Mami selalu taruh 3 dengan red cheddar. Mami suka dia punya mixture. Okey, lepas kalau you tak ada Mexican, Perfect Mexican tahu. Kalau you ada yang pizza pun boleh. Boleh digunakan juga. Pizza punya cheese lah yang dah campur tu. Okey, lepas tu untuk interior Mami perlukan 3 keping peha ayam ni Mami pakai yang dah siap. Okay, Mami pakai brand ni, Fried Boneless Chicken Thigh Spicy. Okay, you boleh beli lain brand pun tak apa, as long as dia dah ada flavor. Dia dah ada, you nak beli ayam mas ataupun apa-apa pun boleh. Okay, tak jadi masalah. Okay, yang bahan-bahan lain lagi Mami perlukan, Mami ada 2 tangkai gitu daun ketumbar, 1 cili hijau, 1 ulas bawang merah, suku bahagian ni suku tomato, dan 1 pokok ni daun bawang. Ini saja. Okey, dan garam dan cayenne pepper kalau nak pedas. Okey, sekarang Mami hiris-hiris dululah, tunjukkan macam mana kita nak siapkan bahan-bahan ni. Mami potong macam ni aja potong kecil-kecil sekali macam kira cincang lah. Tapi yang tomato ni, you jangan ambil biji dia, you ambil luar dia aje. Okay, sekarang Mami tunjukkan potong ayam dia lah. Potong biasa macam Mami potong kecil-kecil lah gini. Jadi macam apa, senang taruh dalam quesadilla. Okay, kita potong secukupnya lah. You rasa you nak banyak, you taruh banyak. Okay, bahan-bahan ni kan kita letakkan sedikit garam, okey. Sedikit macam kita cubit je lah. Kita cubit-cubit gitu, okey. Dengan kalau you tak suka cayenne pepper, you taruh black pepper, okey, sikit. Mami dengan Bibi suka cayenne, suka pedas sikit. Taklah banyak sangat. Okey, dan digaul. Tadi tengok macam benda-benda dia sikit kan. Kalau gini dah banyak, dah cukup sangat. Pasal dalam quesadilla tu sikit aja nanti kita taruh dalam dia. Okey, ayam pun dah terpotong. Keju kita ambil daripada fridge. Kita dah boleh start buat. Okey, kita jangan hidupkan api dulu. Okey, kita perlukan frying pan. Tak kisah frying pan macam mana, yang boleh rata macam ni. Kuali pun boleh kalau you tak ada frying pan yang lepeh. Okey, you boleh pakai kuali biasa. You taruh minyak sikit tau kalau punya kuali tu bukan non-stick. Okey, mula-mula sekali you letakkan dia punya wrap ni. Dah tu you ambilkan sedikit. Mami buat setengah bulat kira macam senang sikit nanti Mami nak handle. Mami taruh keju dulu di bawah. Tangan kasih bersih sebelum you taruh keju semua, okey. Okey, taruh keju ni keju 3 macam keju Mami tak pakai keju Mexican tadi Mami pakai keju yang dah buka ni Okey, lepas tu kita taruh ayam. Ini Mami tunjukkan versi anak-anak dulu. Okey, anak-anak kecil ni dia cuma nak ayam dia dengan keju saja. Okey. Ini pun dah sedap. Yang dewasa pun suka. Pasal ayam ni dah ada flavor. Jadi kita tak payah susah-susah lah nak buat macam nak letakkan perisa-perisa apa pun. Dia dah ada rasa. Okey. Lepas tu kita taruh lagi keju.
kita tutup lagi dengan keju. Okey. Kita siapkan benda ni dulu Jangan kita terus kata orang tu buka api nanti you belum sempat nak taruh barang-barang dia tu, dia dah kata orang tu dia dah hangus. Okey. Okay, lepas tu kita boleh hidupkan api. Nanti kita tutup macam ni. Kita tutup segini. Okey. Sekarang kita hidupkan api. Kita panaskan jangan api terlalu kuat lah. Kalau you buat bulat semua ni, bukan tak boleh tau. Boleh, tapi nanti you nak balikkan tu masalah. Kadang-kadang isi dia terkeluar. Okay, kalau you tak pandai, kita bukannya boleh flip macam gitu kan. Jadi mami lebih selesa buat macam ni. Jadi dia tak terkeluar isi dia. Kita flip sebelah sini ke, kita nak flip sini, dia tak keluar. Kita tunggu sekejap sampai bawah dia brown dengan cheese dia cair sikit. Kalau kita tengok keju dia boleh nampak lah. Keju dia dah cair gini kan. You dah boleh terbalikkan lah. Pasal apa? Di belakang tu kan kadang dah coklat. Okay, kita terbalikkan. Kan senang kan terbalikkan macam ni. Okay, kita balikkan sebelah sini. Nanti dia coklat lagi, dah boleh angkat. Okay, nanti mami tunjukkan yang versi dewasa. Yang ni kita dah angkat. Kita kalau boleh taruh bawah dalam macam rack gini Jadi dia bawah dia tak basah. Okay, kita buat yang lagi satu versi dewasa. Sama macam tadi sama kita taruh keju. Masing-masing ni keju, tapi jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak kadang-kadang dia terlalu muak. Lagi-lagi kalau yang versi dewasa ni kita letakkan sedikit dia punya apa tu, yang bahan-bahan tadi yang kita dah bancur kita taruh macam sikit-sikit gitu. Tak payah taruh semua sama rata sampai semua, tak payah. Agak-agak je. Macam layang-layang gitu, ada rasa sikit-sikit. Dia pun cili hijau dengan daun ketumbar, daun bawang tu, dia harum sekali. Nanti bila kita dah apa tu kata orang tu, kita bakar. Okay, kita taruh sikit gitu je. Lepas tu kita taruh ayam. Oh ya, kalau you all suka daging, you tahu daging burger tu, burger patty tu, you goreng-goreng, pecah-pecahkan, you goreng, dah tu you kasih kering. Janganlah kering sangat sampai garing. Lepas tu you boleh masukkan macam ni juga, sama. Instead of ayam, you buat daging. Okay, kita taruh keju lagi dewasa dia lebih sedap Mami recommend yang ni untuk dewasa. Okay, sekarang kita hidupkan api. Kita lipat kita hidupkan api, kita lipat. Okay, tengok kalau keju dia terkeluar. Sama kita buat cara dia. Lepas satu side lagi. Okay, kita dah habis membakarnya, kira goreng atas api je tanpa minyak. Sekarang kita boleh platingkan dia lah. Selalunya mami potong 3 quesadilla ni kalau bila kita nak serve okay, kita potong macam ni. Oh, inilah hasilnya quesadilla ayam mami. Jangan lupa tahu you all cuba resepi mami ni simple. Nanti mami tunjukkan resepi quesadilla yang lain pula. Okay, jumpa lagi dengan resepi yang lain. Bye.